Hello, apa khabar belaka? Okey, akak duduk mana ni? Akak berada di mana? Hari ni abang aku ada di restoran di Gate Kuling. Kulit di mana? Kuling ni pasir putih Oh, bukan dekat tak? Bukan. Oh, kulit sini ni. Walaupun punya kuling dia tu tak ada pasir putih. Hari ni kita berada di Pasir Putih, Kampung Kuling. Ya. Nak pakai ikan hari ni. Tapi kita ada Abang Meh, Warna Cik Siti, Setiausaha. Madu apa kelulu? Madu kelulu. Ni day juga. Bapa orang Pasir Putih semua nama day Ada ke tak ada nama day? Day tu agama. Ramai sains kita Pasir Putih semua nama day. Nama day. Nama apa Facebook? Kelulu Hulu Langak. Apa dia? Kelulu Hulu Langak. Kelulu benda hak baik untuk kesihatan lah. Okey, kita nak makan apa sini? Sini ni kedai namanya kedai makan di Gate. Okey. Ada apa sini? Dia ni apa masukkan kapur lah. Masukkan apa? Tu kita nak lah. Lagi ada apa? Ikan, based on ikan ke? Ikan darat ke? Ikan darat. Ikan darat. Ikan wah somai galah. Tenggalan. Orang luar tak tahu ni. Ikan tu bukan di laut je. Ikan darat pun ada. Asal di darat. Asal dia ikan pun ada. Jadi, jomlah kita makan lapar dah ni. Okey, jom. Okey. Kak Suri tengah, boh dia Kak Suri tu tengah masak lah dah. Masak. Yang anak dia ni. Ya. Nama dia apa? Syahrul Nizam. Adik Syarul. Ni boh dia. Ni manager. Okey, mari sini makan ke apa? Main kek apa? Teman kali goreng lah. Teman galang goreng. Ni dengar? Ule budu ada belakang ni? Ada belakang. Kabu ada. Oh, tengok tu Abang Mat tengah ambil ule. Ule ke apa, Abang? Ni baby cucumber. Ni budu ni. Budu ni, boleh masak. Ni. Budu hok beli ni. Yalah budu. Apa je bu? Lu aku gula. Ni boleh ambil diri ni. Ya, boleh ambil diri. Ya. Boleh budu ambil ya. Pilih diri lah. Nak ulai gapo ambil. Ni apa ni? Tu pucuk je ni ke? Ni. Ni pau. Pau ada sini. Boleh ambil diri lah. Boleh pau tu. Tengok akak ni. Akak boga apa kak? Kak. Kak boga apa tu? Ule tak? Dah ni? Makan ke apa? Makan budu? Oh ya. Terima kasih kak. Okey, jom kita tengok ni. Taruh. Tunjuk lauk-lauk. Lagi apa? Ni lauk ke apa ke? Ni tomat. Ni udang galak. Ni udang galak api. Ikan darat, ikan uwe. Ikan darat ni? Ikan yang ada di darat? Ya. Ikan yang berada di darat. Tengok ni, ramah ni orang tengah makan lunch. Ni. Ni gula sifu. Ambil atas sikit lah. Gula sifu. Ni. Ni ayam paprik. Paprik Ya, ayam paprik. Kita makan apa? Ni apa ni? Buket. Ni. Gula kawah ada. Gula kawah lah. Ya. Gula kawah. Tu ikan apa tu? Kari ikan giri dengan ikan bek. Aduh, kata toman tu ke dia? Tu teman kali ada dalam nak baru buat. Dia minta baru buat. Toman galel. Tu patut koyok. Tapi orang mai sini dia makan ke apa sebenarnya? Teman kali. Teman galel. Dia ikan ke? Siapa nak tanya? Dia ada belakang, ada banyak sai. Dah. Untuk pagi ada. Dah. Pagi Kalau dah dah. Boleh. Dah. Gula ikan darat, ikan uwe. Ale. Sini ada lagi ni. Saya masak lemak. Singgih. Akak dia ambil ke apa? Singgih kah? Singgih ikan ada. Tu ke apa ni? Ni ke apa ni? Kabu. Sini kalau tak makan ikan ke apa ada air dah. Ni air ke apa? Ni kapur ke apa ni? Mana si kulak ke apa tadi? Dia kena order lah. Tu ada. Ada. Mari tengok ni. Tunjuk mari. Ni. Boleh lah. Boleh lalu kita. Kita lah tu. Ambil je lah. Kita dah kata. Dia nak kena. Ni. Boleh. Tu ni sah. Tu anak. Tengok owner tengah goreng gapo ni. Ni lah Kak Su ya. Kak Su, buat apa tu? Ni kerai. Kerai nak kena galak. Ikan kerai besar. Ni lepas kerja ni. Kalau kerai tu lah ikan kerai ya. Baru nak tahu. Tu Abang Miji buat apa Abang Miji?
Itik kau serati tu. Oh. Ya. Mate, mana tu mate tu? Ni warga apa ni? Ni nak sambal kula. Sambal kula sisir tu. Oh sambal, ada sambal. Kena makan dengan sambal ke? Ha tu akak tak? Ni anak jatah apa? Amal ni ada jatuh ke? Semak lah jatuh dia. Oh, ada gewel ke? Tepuk telefon nombor sini. Abui gewel lalu. Ini main bawa sini. Besar tu. Lepas tu buat apa? Poyok. Dari sini. Pasir putih. Oh, gitu deh. Oh, sedap bau ya. Kita ada dapur lah ni. Oh, sedap. Poyok pun ada. Poyok pun ada. Sini pun buat ada menu spot poyok juga. Kasu? Ikan kerai ni kalau orang nak masak koyak, kita masak koyak lah. Oh, ikan kerai boleh buat poyok ke? Kemudian kerai kita Dah. Kita dah. Kita nak try ikan apa tadi? Tamang apa tadi? Tamang galang tu bukan kerai tak? Oh, tak tahu. Kita tak payah lagi sampai lah ni. Apa dia? Kita nak tengok baru tahu. Banyak dah beh, tak payah je. Oh, dia banyak dah. Banyak dah. Bazir. Kita apa orang kat sini? Ini kan dah makan banyak. Oh, kena pakai banyak sini. Oh, kena pakai banyak deh. Oh, kita kasih apa sini? Sini apa kulit? Apa kulit ni? Air bos kulit. Di gate tu maksudnya pintu kawal air lah tak? Untuk air takut dia banjir. Dari laut ke sungai, muara lah. Kawasan ni muara lah. Kapal kulit lah tak? Oh, gitu. Kedai ni berapa lama dah, Kak? 17 tahun dah? Oh, kedai legend lah ni lah. 17 tahun. Lebih daripada 10 tahun. Legend lah. Kedai legend adik kakak. Orang Pasir Putih kita tahu. Orang Pasir Putih yang tak tahu tu, kena marilah. Ke mana? D-Gate. D-Gate ke apa dah? 10. D-Gate 10? Bukan. Kuling. D-Gate ke apa nama kedai? 10. Kek tu, kek nombor 10. D-Gate 10. Nabi alamat ada sini dah. Okey. Terima kasih banyak. Tengok ni. Thank you. Toke dia baru lepas masuk. Ni lah Kak Su ya. Kak Su, kek apa ni? Ni kek tumegale. Kita sini kita ada tumegale, kita ada kerai, kita ada rape. Ni kita makan kerai lah. Boleh jauh lagi. Ni ikan apa ni? Ikan tomat kerai. Ini ikan kerai. Ikan kerai. Ni apa ni? Itu telur dadah pula sisi. Ni jarang ada ni. Jadi sedap. Ni kita hari ni makan tema kita ikan darat ada. Memang. Lepas tu ni apa dia? Gabu jatuh pisang campur dengan jatuh pisang campur dengan pucuk ubi. Ni rare ni. Kewe haruan. Kita tunggu apa? Tok mang Ikan tumanggalang. Okey, terima kasih banyak Kak Su. Ramah tengok ni. Oh, ramah ni. Apa dia anak Kak Su? Kak Su anak dia ni. Bukan ke? Okey. Yo, ada gigi. Ni apa dia? Ni singgah tulen. Singgah tulen ada ni. Tulen ni. Tok yo kata betul. Tulen sekali isi lah. Ya. Lepas tu hak situ tu tadi kami dapat ada singgah ikan tak? Situ dah. Tak bau ni. Ni hak bestseller ni. Bestseller ni? Bestseller ada ni. Selain pada ikan, dia ada singgah daging, saya pakai daging, singgah tulen. Tengok. Setiap hari ada sini. Setiap hari. Tengok deh. Ni tengok ni kapal dia ni. Kak apa dia Kak? Kari kebek dengan kiri. Tengok ni. Banyak ikan lah sini. Ikan darat banyak ni. Ikan yang berada di darat. Ni ikan apa dah tadi? Ikan kerai. Kalau kerai ni kerai ni. Ikan kerai. Ikan kerai ni. Tengok ni. Tengok kita ada makanan kita ni. Kerai sisir. Ikan apa? Ruai. Ada. Ni bukan ikan ni orang. Ni abad ni dia enggak.
Sama lah pasir putih nama dia. Kalau orang macam nama kau? Rama. Rama nama Meh. Akok lah bukit Akok. Tengok ni abang ni makan apa be? Oh, hoyak sikit dah makan apa be? Ikan haruan mana? Pala ikan tu? Oh, ikan haruan ni? Sipu. Sipu seduk. Tu gambar dia tu? Tu. Sup ke apa tu? Tu. Ni. Ni perut ayam. Perut ayam asin tak? Ada menu sini. Dengan agak tu. Kulak. Telur kulak sisir. Lepas tu gambar dia tu. Besar lagi tu. Sutong ni. Orang Kelantan tak pakai sotong. Dia pakai sutong. Okey, makan dah. Kak. Makan dah. Terima kasih. Memang cuma makan ke ni. Abang turun dia. Lama tak pakai ikan buah. Kita rasa puluh-puluh tahun kita tak pakai. Puluh-puluh tahun tak pakai buah. Hari ni tema kita ialah ikan darat. Suruh bini masuk, bini pun tak pakai. Ini okey Bini lagi. Dah cari pun susah Bukannya kata pergi kedai lah cari pun susah. Makan apa ni? Ni, makan ke ni? Ni. Tengok makan ke ni. Oh, ikan bersabah. Oh, dia. Oh, dia curah juga Budu punya curah juga. Ni siapa dia? Kita jumpa siapa dia ni? Dato' Emisa. Sihat? Mari-mari jumpa tu. Bolehlah sepatah seapa lagu Dato' Emi. Boleh? Betul Rozana. Kau gadis idamanku. Terima kasih banyak lah. Ben makan apa be? Pakai singgah daging dengan telur. Mari sama kat sini. Mari satu lagi. Dia. Sesuai. Okey, pasir putih ah. Awak putih. Dekat je lah. Dekat dia kan. Okey, terima kasih banyak. Makan naik kapur lah tak? Terima kasih banyak. Terima kasih lah. Okey, kita nak makan ni Hari ni makan tema ikan. Ikan kerai, ikan haruan. Ni tengok ni. Ada 5 kak letter weh. Yalah dia kena start dengan bunda lah. Baru nyakuk. Ni Abang Mat telah ambil ni. Dia tahu kita sibuk hari ni. Hari ni ada Dato' Emisus ada belakang. Dia penuh kita tak sekali ya. Makan dah adik kakak. Kita nak try ni. Ikan ke apa? Ikan kerai. Nak panas. Ikan kerai. Asal nama Kuala Kerai. Ikan kerai. Kuala Kerai. Bukan di Kedah saja ada kulim. Pasir Putih pun ada kulim. Kampung kulim. Berapa ni? Kerabu lah. Kamu jatuh besar, you campur dengan kopi. Aku hari ni makan kapur. Tema ikan gagak. Ini tak ni. Tahu ni? Kulak sisir. Okey, adik kakak kalau mari sini ni boleh mari. Ke pasir ke mana? Pasir Putih. Ada di kampung Kulim ni ada Digit. Kedai makan Digit. Tomang Galang. Ya? Boleh mari. Pakai esok Ayo pagi Tengok dia ada sini ni. Okey. Tengok Jun kata apa ni? Tengok siapa dia ada sini ni. Jun. Chef Jun daripada Four Seasons. Mai kat patah makan ikan air tawar. Dia auto ke masuk di Kota Baru Four Seasons. Dia mari makan ikan darat. Ikan darat di patah. Di patah ni.
Tengok tu. Hari ni tema kita makan ikan. Kasu. Kasu masak ke? Ni telur dadah kulak deh. Telur dadah kulak ni. Kulak sisir. Kulak sisir lah? Aha. Oh, banyak menu kulak sisir sini. Telur dadah kulak sisir. Apa apa Maji tu buat ke apa? Kulak sisir ni? Ramai ni saya apa? Panah ni. Kulak panah ni. Panah tu situ tu. Dengan dia buat kulak sisir, goreng telur dadah kulak sisir ni. Dia ada ikan. Semua meja dagang ni. Semua meja. Kalau tu pakar dah. Ikan dah habis dah. Ni. Ha? Anu ikan tu. Habis dah? Ikan kerai tadi? Oh, sedap. Tapi besar dia ikan tu ni. Sedap, tapi besar dia. Besar dia, tak ada kecil dia. Ya, kalau kita nak makan, kalau orang nak makan 2 orang, kita akan buat untuk 2 orang lah. Tapi ialah memang jadilah makanan tradisi Kelantan ni bertemakan ikan darat. Ikan darat. Nak tanya dah Kasu dah. Sini dari pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul 11. 11 apa? 11 sampai lepas asar pukul 5. Pukul apa? Pukul 5. Pukul 5. Pukul 5. Menu sama lah. Menu sama. Menu sama. Kalau nak masak kegol lain tu dia akan order lah. Masak kegol lain tu masak. Buka setiap hari ke? Buka hari Sabtu, hari Khamis. Hari Jumaat cuti lah. Jumaat hari cuti. Tahu faham. Banyak kedai-kedai Kelantan ni, makanan Kelantan ni dia cuti hari Jumaat dah. Ya. Ni tengok ni. Jadi ni. Siap ni berapa besar berapa besar ni? 2 butir ni. 2 butir telur. Tengok dia ikut dia mau nak 2 butir ke 3 butir ke wayak kau Kasu ni. Kena mai kedai ni kena terah. Tengok tu siap tu tengok tu. Mana tu? Tengok tu. Siap tu. Tengok ni. Siap tu. Telur dadah kulak sisir. Okey dah, terima kasih banyak dah. Semoga maju jaya. Okey, semoga bisnes bagus semua dah. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih.